welcome back to my YouTube channel. Hari ni kita nak buat simple je sebab kita ada buat rumah. Okay, my parents ada buat rumah lama jadikan sebagai rumah yang baru. So sekarang kita nak pergi cari barang-barang untuk hiasan dalam rumah. Tak cari apa Mami? Sinki, paip. Lepas tu tengoklah hiasan dekat IKEA tu macam mana. So korang boleh tengok vlog ni kita dekat IKEA kejap lagi. Okay, jom. Okay, so kita akan tanya mak kita dari mana dia dapat idea buat design rumah yang sekarang. Okay, macam mana dia dapat tertimbulnya idea buat rumah punya design lawa gila sekarang ni. Walaupun tak chat lagi dah tampak dah. Ilham dari Allah. Ilham dari Allah. Okay, tapi kalau korang tahu rumah tu macam mana bentuk dia, korang kena tengok part by part. Tapi ini part 1. Nanti akan ada part 2, part 3 sampai rumah tu betul-betul dah siap masuk barang semua. Korang kena stay, and kalau korang nak jadikan korang punya ilham rumah baru nanti, rumah akan datang, boleh try. Okay, so kita ada buat drive thru untuk A&W. Ni adalah favourite my mum daripada dulu. So yang favourite kita sekarang yang kita makan tu sebab saya tak makan apa lagi, orang boleh dikatakan diet. Okay, so kita suka kentang dia sebab kentang dia memang best and sangat sedap. So kalau korang yang mana nak cari A&W, yang mana tak pernah try A&W, korang boleh try sekarang sebab A&W adalah the best makanan yang kita suka juga dan sangat murah. Okay, so kalau korang cari tempat di A&W, go grab sekarang. So sekarang kita dalam perjalanan ke Penang. Let's go. Hai korang, sekarang kita dah sampai dekat Penang. Oh, sekarang dah pukul 5.52. Jalan jam juga sebab kat orang balik kerja. So ya, korang tengoklah. okay korang, kita dah masuk ke parking IKEA. So kejap kita parking dulu, baru kita duduk suasana IKEA. Let's go. Kejap let's go. Oh tengok tu, penuh guys parking. Hari kerja pun orang datang Okay, Sekarang kita dekat IKEA. Alah asiknya. Alah asiknya. Sekarang kita dekat IKEA. so korang layanlah montaj kita, video-video pendek kita sampai kita beli barang tu. Okay, so sweet with me. Sekarang kita dekat IKEA. Now kita nak tengoklah barang-barang yang boleh digunakan. Okay, kalau korang tengok. Okay, kita dekat barang-barang perabot. Lawanya. Lawa tak korang? Lawa kan? Tinggal kan? Kita ada yang blok ni lah. Bagian dapur. Sinki je. And now kita dah tengoklah apa yang ada. So korang layanlah kan. This is my favourite tempat yang saya nak dalam bilik air. Wow, korang tengoklah, kita love dia punya lampu korang. And this is the shower. Wow, I like it. Korang lawannya. Inilah my dreams. Okay, ada cermin. And this is my makeup. Coding. Dia guna meja dengan kunci tu. Biasalah kan, bila seorang ni tak siapa lain kita untuk seorang anak tunggal, kita siapa di sisi. So kita dah masuk bahagian kanak-kanak. Okay, untuk kids punya area. So inilah kids area. Okay, so mana ada anak-anak yang perlukan barang-barang keperluan mereka, boleh datang beli. Comel. So cute. So lawa. So tengoklah couple belakang ni. Tengok tu siapkan tangan lagi. Nampak.
Kita handbag je. Tak bilang apa. Kita sampai dekat the best favourite saya iaitu cafe. Tapi tak makan kot. Tengoklah keadaan kita nak makan ke tak. Okay. So banyaklah barang kita tengok. Jalan-jalan saja je untuk apa, retention kan, lepas kita duduk rumah ambil kerja. So ini tempat retention untuk hari ni. So sekarang kita dah turun ke bahagian ruang serberneka. So macam-macam jenis barang ada, pinang mangkuk, hanger, pasu, semua periuk semua ada dekat sini. So jom kita tengok ada apa yang best dekat sini untuk kita bawa balik. So inilah bahagian periuk. Okey, macam-macam jenis periuk. Tunjuk steel tak tunjuk steel. Okey, itu pisau. Ini bahagian pinang mangkuk. Ini bahagian apa? Ini bahagian apa? Okey, ini bahagian balang-balang kalau korang ada kuih raya ke apa nak buatkan nanti kan. So ya. Okey. Luas tau sebenarnya. Larat dengan tak larat je korang berjalan dekat sini. For me larat je kan. So nikmatilah. So kita ambil teko satu untuk minum. Tu paling besar, belah sini kecil. Oh ni ni satu lagi. Tapi yang ini bukan kot. Ni kopi. Sebab nampak je barista. Ini kecil. Yang tu je lah. Ni paling besar. Buat teko untuk minum-minum. Ni bahagian cawan. Cawan. RM3 Okey lah. Tengok cawannya macam mana. Beli 4. Seorang lagi siapa? 4 lah. Seorang lagi siapa? Abang ni. Dia set dia macam tu nak kata oi. Mana set dia 2. Ya, ini dekat bahagian apa? Bahagian apa? Langsir bantal lah. So, siapa yang peminat langsir? Ni dulu kami langsir ni. Langsir ni. Ini langsir ni. Banyak di bantal. Wah. Then goes starry sky, spins in the whiskey ice ball. Your side triggers the phenomenon of tidal alcohol. So kita ambil roller iaitu buang bulu kucing. Sebab kat baju kita banyak sangat bulu kucing. Satu RM3 je korang. Satu tak dalam kereta, satu kat rumah, satu milik. Semualah. Okey. Banyak yang kat rumah. Okey guys, sekarang kita dekat bahagian lampu. Lampu dia, lampu. Macam-macam jenis lampu, harga, bentuk semua ada. Pencahayaan besar mana, terang mana. Terang lampu LED pun ada kat sini. Okey, semua lawa-lawa. Tengok tu. Banyak weh. Banyak gila. Bahagian orang satu meja, tempat-tempat lepak. And the best thing yang I suka adalah this. Okay, ini macam korang tak ada ruang taman dekat rumah kan, korang buat deko macam ni. Lawa weh. Lawa gila. Lawa weh. Lawa. I guess I'm stuck forever by the glue. Knowing you. Sekarang kita dekat bahagian orang kata section untuk ambil barang dan untuk kita bayar. So kita dah dapat barang-barang kita, tengok tu. Penuh sinki semua. Dan ya, susah juga nak mencari sebab macam pening. Kita buat dalam sini. Nasib baik kita beritahu mintanya orang sini. So ya. Bayar self pembayaran. Okay. Tengok ni, kita ada cashier baru. Cashier baru. Main ni, Mami nak main ni sama ni. I jumpa juga main. Kita sekarang tak ada kaunter-kaunter. Kita bayar guna self pembayaran. Mami, cashier nombor berapa ni? Tak nampak. Okay. Kita dah habis membayar. Tinggal bayar je. So, okay. Pay online. Hey. What we wanna do on and on again. Look inside your So kita dah siap balut sebab kaca kena balut. My mom kata kaca kena balut. Mungkin sebab takut pecah kan. Takut pecah ataupun terjadi apa-apa masa on dia balik. So ya, dia tak kotak. So kita ada tempat untuk balut lah. Korang tak perlu risau. Okay. So ya, kita dah nak balik. Korang tengok kita masuk tadi pukul 5 lebih dekat pukul 6 kan. Okay, kita keluar dah malam. Tengok tu. Dah malam ni korang. So sekarang kita on the way balik. And barang yang kita beli boleh lah tak sampai 500 pun. Baik kita ambil semua yang murah-murah. And kita ambil pun banyak-banyak. Kita ambil yang sikit-sikit je. Turun. So ya, kita dah masuk ke dalam kereta. So kita rumah. So korang, kita dah settle seharian dekat Penang, iaitu IKEA Penang Batu Kawan. And kita dah beli barang keperluan kita iaitu sinki. Now kita akan balik ke rumah untuk kita bagi sinki tu dekat rumah baru esok. So itu saja untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye. Jumpa di next video. Bye. I just had to let you know you're